Digemparkan dengan kes Sek Seng Song Sang. Perkara ini bagai cinawan tumbuh selepas hujan. Apakah peranan kita bagi masyarakat membendung perkara ini? Berlaku apakah hukum dalam Islam pada sang pelaku Sek Song Sang ini? Dia sebenarnya bukan salah satu pihak. Semua bertanggungjawab. Sebab tu manusia ini dia bermula di rumah sebagai anak. Dia keluar pada rumah, dia ke sekolah. Dia keluar pada sekolah, belum balik ke rumah, maka di luar. Sebab tu 3 orang akan disoal di akhirat. Yang pertama, ibu bapaknya dia akan soal kerana dia yang menjaga anak di dalam rumah. Dan yang kedua akan disoal adalah orang yang menjadi guru-guru sekolah dan sebagainya. Kerana dia menjaga murid ketika di sekolah. Dan yang ketiga, bila murid itu keluar daripada sekolah, tidak balik ke rumah, kerajaan akan ditanya di akhirat nanti. Lepas tu 3 ni wajib melaksanakan tanggungjawab amanah. Masing-masing menjaga manusia biar jadi baik belaka. Jadi nisbah tu sebab tu manusia perlu dihukum. Anak yang bersalah kena dihukum. Orang rakyat yang bersalah mesti dihukum. Hukum itu mesti ada. Yang nak memudah carakan hukum itu anggota polis dan sebagainya. Sebab tu kalau hukum itu tidak ada, maka benda itu tidak akan dapat kita bendung dengan cara yang lebih baik. Kalau setakat berjudi belakang masjid, tak payah ada negara Islam atau hukum hudud hukum Islam. Cukup Tok Bilal, Tok Siak, JKK. Pergi belakang tu, jekah, kembali lagi habis dah. Tapi kalau kasino di atas genting Highland, mungkin ratik depan kasino pun, ia tak tutup kasino. Kita perlukan kuasa, iaitu kuasa untuk menghalang benda-benda maksiat seperti ini. Terang. Lepas tu kita banyak kena berdoa agar insya-Allah negara kita dipimpin oleh orang yang faham tentang tanggungjawab dia sebagai khalifah di muka bumi. Dah.